Aku order air kopi secawan aja pun. Apa yang lambat sangat food rider delivery ni? Ini confirm dirembat air aku ni. Korang janganlah fikir macam tu dulu kan. Bukan semua rider berperangai buruk macam tu. Banyak je rider yang baik dekat luar sana. Cuma kadang-kadang kita kena faham lah keadaan vendor dekat luar sana tu. Dia nak handle customer yang walk in lagi. Dia nak handle order yang berbelas-belas. Kadang-kadang boleh jadi berpuluh lagi tu. Memang banyak order dia nak kena handle. So memang rider ni pun tak nak kena tunggulah. Bukannya rider ni kerja nak hadap order korang aja. Dia pun kalau boleh secepat mungkin nak hantar order korang, dia nak ambil order yang lain. Tapi kalau kata korang nak minum air kopi dengan cara yang cepat, aku ada solusi untuk korang. Apa kata korang beli je air kopi daripada mesin auto barista kita. Bawa seminit je settle air kopi korang. Tak payah korang nak komplain rider delivery lambat sampai ke apa kan. Tapi korang kena keluar lah beli dekat mesin kita orang. Kalau korang nak santai-santai kat rumah tu boleh lah order pakai rider delivery. So dah ada solusi. Apa lagi korang nak fikir? Nampak mesin ni terus je beli air kopi kegemaran korang. Jangan lupa like, komen dan juga share video ni. Dan jangan lupa follow.